Adam merupakan seorang murid yang sangat mahir dalam teknologi, maklumat dan digital. Dia terpilih menjadi murid yang berperanan membimbing kemahiran digital dalam kalangan murid-murid lain. Tahniah Adam kerana telah dilantik menjadi murid digital sekolah kita. Terima kasih cikgu. Saya berjanji akan melaksanakan tugas murid digital dengan betul. Oi, aku ni murid digital sekolah. Kau hormat aku? Belagaknya kau Adam. Adam, kau memang hebatlah bab digital dan ICT. Tolong ajar aku boleh? Kau tahu kan aku kan memang hebat dalam digital ni. Tapi disebabkan aku murid digital, aku sibuk. Tak boleh. Senanglah kerja kau semua nak kena ajar. Adam, tolong saya onkan laptop dan sediakan mic dekat mama komputer. Boleh? Alah cikgu, kerja ni senang sangat lah. Cikgu pun boleh buat kan? Tak apalah kalau begitu. Biar cikgu on sendiri laptop dan mic di mama komputer. Adam, saya dengar kamu ni menunjukkan satu sikap yang tidak patut sebagai murid digital sekolah. Dan cikgu-cikgu ramai yang mengadu kamu tak nak membantu langsung. Disebabkan kelakuan kamu, cikgu akan buang kamu daripada menjadi murid digital sekolah. Alah cikgu, saya Cikgu akan gantikan kamu dengan kasih dan cikgu akan tengok kelakuan kamu. Sekiranya kamu lebih baik, cikgu akan lantik kamu pada tahun hadapan. Kasih, macam mana ya nak menghasilkan animasi? Oh, senang je. Cara nak menghasilkan animasi begini. Terima kasih, Kasih. Siapa ajar kau tadi ya, Ana? Oh, Kasih yang ajar aku. Keinsafan mula timbul di dalam diri Adam kerana contoh murid digital yang sebenar-benarnya yang telah ditunjukkan oleh Kasih. Menyesal betul aku tak menunjukkan contoh yang baik sebagai murid digital sebelum ni. Peristiwa tersebut betul-betul telah menyedarkan Adam. Bermula daripada itu, dia bertekad untuk berubah. Disebabkan Adam telah menunjukkan sikap yang baik, dia telah dipilih semula oleh Cikgu Nik pada pengambilan murid digital bagi tahun berikutnya. Sebagai murid digital, kita kena ajar murid yang tidak fasih digital. Baik cikgu. Dan kita juga perlu mengajar yang belum fasih komputer. Satu lagi, janganlah sombong dan angkuh sebagai murid yang dikurniakan sedikit ilmu digital daripada Tuhan. Baiklah, cikgu. Kita sebagai murid digital perlu memberi kesedaran digital kepada murid di sekolah kita. Betul, aku setuju. Pada tahun tersebut, mereka berdua terpilih menjadi tokoh murid digital di sekolah. Setelah habis persekolahan, mereka memilih kerjaya masing-masing yang cenderung kepada minat dan kemahiran mereka dalam teknologi maklumat dan digital. Saya memilih kerjaya saya sebagai cyber security. Saya nak jadi cikgu digital. Begitulah pengakhiran kisahnya, bagaimana penguasaan digital mampu memberi satu impak yang baik kepada sahsiah seseorang murid. Walau bagaimanapun, kemajuan sikap dan adab perlulah seiring dengan kemajuan digital dan teknologi maklumat.